Rabbi salli ala Muhammad. Ayo semangat semua. Ya keras. Rabbi salli alaihi wasallim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen kali ini talk show YHS Arabic, saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa saya memilih untuk belajar bahasa Arab. Okey, saya ni selalulah juga orang tanya sebab apa awak memilih untuk belajar bahasa Arab. Jujur daripada jawapan saya ialah kerana saya minat dengan qasidah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi bila setiap kali saya mendengar qasidah, hati saya akan rasa tenang, jiwa saya akan rasa damai sahaja kan. Kerana setiap bait dan melodi yang dimainkan tu membuatkan hati saya rasa tenang. Sebagai contohnya ialah saya sering dengar qasidah yang famous lah, iaitu Ya Hanana Ya Hanana kan. Meskipun saat saya dengar qasidah tu tak memahami walaupun sepatah perkataan, tapi jiwa tu hidup, yang menyebabkan saya rasa tenang. Okey, daripada situlah saya bermula tekad untuk belajar bahasa Arab. Sampai bila lagi yang kita hanya mampu mendengar saja tapi tak memahami makna. Jadi saya tekadlah betul-betul untuk belajar bahasa Arab. Sampailah satu hari saya terfikir jauh lah, sampai bilalah saya nak mendengar qasidah tanpa memahami makna langsung kan. Asyik dengar sahaja, tak tahu apa yang disampaikan. Jadi dari situlah saya mula tekad untuk belajar bahasa Arab ni. Kerana saya nak lebih memahami apa yang disampaikan. Sebab apa bait yang dimainkan itu boleh membuatkan orang tersenyum, boleh membuatkan orang menangis. Okey, bahasa Arab ni kalau bagi saya pada mulanya nampaklah susah kan, sebab sebutan huruf dia macam mana, huruf baris di akhir nak sebut macam mana, susah. Tapi sekali bila awak semua dah memasuki dunia untuk mempelajari bahasa Arab, awak nampak macam mudah sahaja. Kerana di situ awak akan sedar bahasa Arab ni bukanlah sekadar bahasa, tetapi dia merupakan seni dan jiwa yang sentiasa hidup. Sekarang ni bukan setakat qasidah sahaja yang saya suka, tapi saya mula dah jatuh cinta untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Kerana hari demi hari saya ingin tahu lebih mendalam lagi tentang bahasa Arab. Kesimpulannya ialah bermula daripada qasidah inilah yang membuatkan saya cenderung ke dalam bidang bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab itu sendiri yang membuatkan saya bertahan untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Saya rasa setakat itu saja. Saya minta awak semua jangan lupa like, follow and share for this channel. Bertemu lagi kita ke segmen yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi.